Alhamdulillah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa saja yang kita tidak ketahui. Jika kita mahu berubah dan berhijrah ke jalannya, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita. Jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala masalah kita kat dunia ni. Alhamdulillah, sejak ana berubah, segala masalah ana di dunia ni dapat ana atasi dengan tenang jiwa. Alhamdulillah. Ini rahsianya. Al-Quran? Ya, ini memang Al-Quran. Ini buku manual pada manusia. Allah telah turunkan buku manual ini kepada umat-umatnya dan bermacam-macam kisah teladan dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan pada kita umatnya. Jika kita nak lulus di dalam dunia dan akhirat, Al-Quranlah sebagai panduannya. Jangan tertipu dengan dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, ana hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Tanpa pertolongan dari-Mu, ana pasti gagal dalam mendapat hidayah dan petunjuk dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ana bermohon Kau ampunilah segala dosa-dosa ana, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Ampunilah segala dosa saudaraku.